Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya masih yang sama juga, iaitu hari Sabtu 31 hari bulan Januari 2026 Masihi bersamaan dengan 12 Syaban 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.54 minit petang. Okay, seperti biasa video dalam report kita untuk hari ini. Mana tadi video di rumah Kak Lu saya dah. Bagai tadi bagai ni jumpa tengah jalan ni jumpa ni. Dia jumpa dengan betul jumpa tengah jalan. Teko hantar hadiah tu lah. Hak Aira tu tak ada lagi, dia tak ada. Okey, baru tu lepas tu saya keluar kan hantar dia tu. Jumpa dengan kau ni lah. Jumpa dengan ni bagian ni. Jumpa dengan budak penghantar ni, penghantar bagian ni. Ada pukul tu 51. Lepas tu saya tu terus pergi ke kedai Fikri, sapa semaya Isyak, semaya Maghrib, sampai masuk Maghrib, Maghrib di madrasah pada buah. Kemudian pergi ke JT sekejap, beli minyak, kemudian petrol lah, beli minyak petrol. Lepas tu hantar minyak DC di rumah, hantar minyak masuk ke rumah bapak mentua dia, kedai bapak mentua Fikri, kedai Mahasah, Pak Kotok. Lepas tu air kelik kat ni, bawa kelik sini sehingga semaya lah. Masa tak ada jemaah dah, semaya di surau pada puak. Lepas tu terus lepak kedai Fikri sampai pukul 11 pukul 12 11.50 saya pun balik ke rumah. Lepas tu nak balik ke tidur tu sampailah pukul 4 pagi. Bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun mandi. Bangun tak mandi pasal sejuk. Terus ambil semaya subuh. Tak ada makan sarapan apa. Tak makan sarapan. Minum air gitu. Lepas tu duduk main edit video, kau-kau je negara. Kau-kau suruh ngantuk tidur pada pukul 9.40. Bangun pula pada pukul 12 berapa tadi, 12.50 pula. 12.30. 12.30 pula bangun. Kalau 12.30 pula bangun mandi, relax kejap tu, pukul 3 baru semaya Zuhur. Edit video lah panjang ni. Siap dah untuk 3 channel. Dan edit 10 kan banyak juga lah. Banyak juga kena edit jadi 10. Saat ni selesai dah. Lepas selesai 3 channel, untuk 3 channel ni barulah buat video ni, review ni. Lepas buat review video ni, sambung buat video dalam report. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.